Woi, Mikron tu. Iya. Dah pula saudara. Tak ada buat rumah. Dah. Daripada itu, mulai aku cuci Honda lagi saudara. Usah kita tunggu lama-lama. Tegas pun. Di sini saya menggunakan sabun Soclean saudara. Biar tambah pergi dan Honda ni sikit saudara. Mika tengok di sini saudara. Tak tanggung panas saudara. Pertama-tama kita isi air dekat bekasnya dulu saudara. Setelah diisi, kita masuk Socleannya saudara. Usah banyak-banyak saudara. Kalau banyak-banyak itu boros namanya saudara. Setelah kita letak Soclean tadi saudara, jangan lupa dikucah-kucah saudara. Dia berbusa saudara. Di sini saya langsung memandikan Honda saya saudara. Dah lama tak dibasuh saudara. Jadi berhabuk Honda ni saudara. Setelah dimandikan atau disiram tadi saudara, aku pun langsung menyental Honda aku saudara. Pokoknya kita buat sampai berkilat saudara. Jangan tak berkilat. Kalau tak berkilat tak sedap orang mandang saudara. Boy, jangan terkejut. Kan kena penyakit jantung pula. Aku pula yang kena kerah. Usah panjang lebar buat lagi. Honda aku dah siap dicuci saudara. Ni kena tengok saudara betul macam mana. Dah, usah tunggu lama. Tegas bol. Akhirnya siap juga Honda aku dicuci tadi saudara. Kita tengoknya. Tak tanggung lawak. Berkilat pula tu saudara. Aku sepil pula kiri kanan dia. Aku tengok pula ke sebelah ni saudara. Tak tanggung lawak saudara. Berkilat pula tu saudara.